Islam. Dia nak meninggal dunia, dia berfikir Allah terima tak apa amal dia buat dalam dunia. Letak kepala kat tanah Syekh, letak kepala dekat tanah. Ali kata bila tengok Umar duk asyik lagu tu yang mengayu, rasa-rasa remuk dendam nak tengok Allah, tak diterima tidak. Ini kita sahabat ni tuan. Sahabat ni bila ada, dia menenangkan kita. Kita kena ada sahabat. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Sesungguhnya Ali adalah kawan baik kepada Allah. Bila Ali tengok Umar macam tu, apa lontaran daripada mulut si Ali? Ali kata, wahai Umar, tidakkah kau ingat bahawa telinga aku ni masih terngiang-ngiang Rasulullah SAW menyatakan bahawa kalaulah ada dilantik lagi selepas aku seorang Rasul, kalaulah Allah Ta'ala izinkan ada lagi Rasul selepas aku, maka tidak ada orang lain yang boleh sandang jawatan itu kecuali Umar Ibn Khattab. Umar dengar tu, Masya Allah, temperature turun sikit tempat. Tapi dia masih rasa masyhur. Dia rasa Allah, aku tak aku tak Allah terima tak amal aku ni. Ali mai dengan buah kedua, wahai Umar, tidakkah kau berfikir pada perkataan Nabi sendiri berapa mai bahawa saya ada 10 sahabat dijamin masuk syurga Allah antara kau, wahai Umar. Umar yang begitu pening kepala memikirkan sakaratul maut, amalannya diterima atau tidak. Bila dengar lagu tu, dia temperature dia disuruh balik. Allahu Akbar. Kita ni bila pening kepala tuan-tuan, kita tak cari lain, kita cari apa tuan-tuan? Ekstasi, lari pening. Budak-budak muda tak ada apa, pening kepala, problem mana, cari apa? Syekh, stok baru sampai. Stok baiknya ada. Paling tidak yang jadi clubbing. Aku rasa Allah memang tak kenal aku sekarang. Dalam tak kenal. Baik-baik aku terus pergi disco, baik-baik aku enjoy, aku dengar muzik, aku relax. Aku release saja. Ada kepala otak macam tu. Aku dah lupa dulu. Dia fikir bila dia diuji oleh Allah, tak ada tempat lain, bukan sejarah tempat dia. Sekarang Allah tak mahu aku sembah dia. Dia tak apa-apa. Allah tidak izin sembah dia. Tapi dia kata kepala otak aku serabut, dan aku tak nak fikir. Aku sembah Allah pun tak guna. Tempat mana yang elok, cari tempat serabut juga. Mana dia? Dia pun pergi di situ. Kuntuk-kuntuk-kuntak. 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 Ini yang penting, taufik dan hidayah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab itu mari kita tengok tuan-tuan. Apa yang paling penting bagi kita malam ni, saya tak nak bagi heavy tuan-tuan. Aku pun dulu dah heavy juga. Kita ambil light and easy. Kita ambil simple. Saya nak cerita balik orang pergi haji dan cerita dia. Dan diusung pergi ke Mekah tuan-tuan. Itu ibarat orang pergi haji. Sebab itu orang yang betul pergi haji ni tuan, saya nak tunjuk diri saya. Saya pun kadang-kadang tuan-tuan, kita ni kadang-kadang duduk atas landasan, kadang-kadang diuji terkeluar landasan. So kita nak ingat sama-sama. Bagi saya dulu, orang pergi haji waktu melontar Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah, nak pergi lalu dekat terowong muazzin tu, kita punya takbir hari raya 11 13 Zulhijjah. Takbir raya dia bergema ni dalam terowong. Kalau tengok orang Saudi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu orang Saudi, Masya Allah. Tengok pula India, Kashmir pula, Allahu Akbar, Allah
dah terbayang hidung Syarul Khan tu. Orang lain Malaysia, Allahu Akbar, Allah. Sedih betul dah orang Malaysia sabut raya. Setiap tahun abang lagu tu. Nak pergi melontar Jabal Ula, Ustaz Al-Aqabah. Melontar tu batu 3 bilik batu kecil dah dek. Orang tekak besar tai kambing kecil je. Ada besar penumpuk pun ambil juga. Pasal apa ambil besar penumpuk? Aku gerak turut. Syaitan ni nak kacau aku kat Malaysia. Jadi bagi kecil apa dah rasanya? Ni besar hal ni tadi. Mahu lah tahu ni. Dia pun balik tuan-tuan. Bukan kenapa batu tu besar balik. Dia keluar balik kena orang yang melontar tu lah. Benjol yang melontar. Sebenarnya bukan besar atau kecil batu, tetapi Allah nak kata, sahaja aku rejam syaitan, iblis dan koncu-koncunya. Dengan koncu-koncu dia. Makna bila nak lontar haji, kita ambil dari sini. Ini tutup guru ajar. Ambil dari sini. Bismillah, ya Allahu Akbar. Lontar batu tu bukan mana lontar batu, tinggalkan batu sudah. Ambil ni, kita makrifatkan, ambil daripada dalam hati ni. Ni yang aku buat dajjal hari ni ada Malaysia ni. Benda ni yang dia buat kacau aku, bukan batu ni. Batu tu dia punya contoh dia ambil, dia punya ambil aura lah, aura dia. Ambil tu blok. Campak, bismillahirrahmanirrahim. Sat. Hari tu apa? Aku kaki obat, campak. Sat. Dulu aku minum awak. Gini kan? Okey, campak. Aku ni dulu memang kaki masalah jingga kan. Memang brutal ni kaki. Ya, road bully ni kan. Memang mana kalau ada problem apa, aku dah sampai dulu. Tak hantar cabut, lagi cabut. Campak. Ni kan ni, buat. Ni dah, bismillahirrahmanirrahim. 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 Balik opak tu lah. Buat insyaAllah. Saya tak keluar tuan-tuan. Saya ni dalam perjalanan makin kuat diuji tu. Kalau peribadi saya. Tapi insyaAllah TV3 10 bulan ni sebenarnya Ma'al-Hijrah. Tuan-tuan jangan lupa tengok buka saya TV3 5.5. Ada satu segmen dokumentari khas. Tajuk dia Akhirnya Kembali. Asalnya akhirnya kembali, tapi pasal nama aku ni memang dah akhir. Lepas tukar lah, akhirnya kembali. Lepas tu lah pergi jumpa member ex-gitaris, ex-bassist, jumpa drama tu. Pergi jumpa member lama di kampung, jumpa Pak Siap masjid, jumpa ketua kampung. Nak tanya, ni Akil Hai ni dia lagu mana dulu? Hang kenal ni macam mana? Jumpa mak aku macam mana? Jumpa yang jaga aku dulu macam mana? Oh, Syakir macam syaitan. Itu biasanya apa? Tapi tuan-tuan, mudah-mudahan bila kita nak mengecat taufik dan hidayah, satu yang penting, macam kita dah sambut merdeka 50 tahun. 50 tahun kita merdeka tuan-tuan. Kita berasa seronok sambut hari kemerdekaan, sambut tahun baru, okey. Tapi nak jaga selepas daripada tahun 2008, 1 Januari 2008 kita baru sambut pesta bagi nak gila tuan-tuan. Tapi nak maintain keharmonian, keamanan dalam negara kita start 1 Januari sampai 1 Januari 2009, macam-macam berlaku kita tak tahu lagi. Kita sambut kemerdekaan, merdeka. Kita sambut merdeka, tetapi kita dah merdeka 50 tahun. Nak jaga lagi 50 tahun akan datang lagu mana? Kalau hari ini macam-macam berlaku. Saya yakin yang berbeza. Wallahi, benda ni berlaku kerana ketumpulan otak, akal, hati, jiwa nurani kita dengan pahaman agama. Orang makin jauh dengan Islam. Nak berhenti solat RNR pun tuan-tuan perempuan saya tengok, Masya Allah, 3 hamba Allah nak tolak sebenarnya jadi imam, tolak. Kebetulan yang seorang tu janggut yang panjang sikit, hak janggut yang kena jadi imam. Ya, dia nampak tablik sikit lalu kan. Kena tolak ke imam. Dah habis dah imam.